Api yang anda nampak setiap hari sebenarnya bukanlah sebuah benda. Api sebenarnya bukan sebuah objek, tetapi ianya adalah satu proses yang kita panggil sebagai pembakaran. Untuk wujud, api perlukan 3 elemen penting. Pertama, haba, kedua, bahan bakar, dan terakhir adalah oksigen. Tanpa 3 perkara ini, api tidak akan tercetus. Dan ini kita panggil sebagai segitiga api. Tetapi yang paling menarik sekali adalah warna api. Api menunjukkan suhu dia melalui warna yang kita nampak pada api tersebut. Sebagai contoh, api berwarna biru lebih panas daripada api yang berwarna merah. Tapi yang paling pelik, api yang kita lihat di angkasa lepas. Api di angkasa lepas sangat berbeza dengan api yang kita lihat di muka bumi. Dan yang lebih bahaya, ada api yang kita boleh tak nampak. Jadi api yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak sebenarnya bukanlah sebuah objek, tapi ia lebih kepada satu tindak balas yang sentiasa hidup. Anda pernah tak tengok api yang lebih pelik sebelum ini? Follow untuk lebih banyak misteri. Cheers.